ونشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا فلا يأكلون وما علمناه شيء وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وذكر الآخرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملوا لها فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون صلى الله عليه وسلم قال إنه أخرجك فاعلموا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Anak kepada arwah Aimanuddin bin Ruslan, hari ini dia telah meninggalkan dunia. Dia telah meninggalkan cinta dunia. Dia telah meninggalkan semua yang berkaitan dengan dunia kecuali amalan-amalannya. Dan mungkin pada esok hari atau hari yang sedemikian kita juga akan dijemput olehnya. Sehinggalah semasa itu sampai, cubalah kita untuk memantapkan amalan kita dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Sesungguhnya ayah saya pernah berkata, bila seseorang mati, dia bukanlah mati yang sebenar. Dia hanyalah berpindah alam. Jadi saya harap kita semua boleh ambil iktibar daripada peristiwa ini untuk menjadikan diri kita dan diri sekeluarga dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua dijemput Allah dengan baik dan masuk syurga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Prinsip ini adalah bersetuju bahawa kita mesti mengajar dunia tapi tidak tinggalkan akhirat. Itu salah, ya? Saya lupa ayat Quran kan, bab tarikh fima apa dia Datuk Aiman ingat tak ayat tu? Bab tarikh fima Allah menunjukkan bahawa kita kena kejar akhirat. Akhirat itu dijunjung, dunia ini dijunjung bersama umat untuk kita bawa umat kembali bertahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan selawat. Dan menariknya, kita tidak sekadar ada perarakan selawat, kita ada persembahan kebudayaan, ada sajak, warisan, ada dikir barat, ada tari silat dan ada budaya daripada India, China dan sebagainya. Ada yang tanya kenapa tak buat di masjid saja selawat? Masjid itu dah orang dah baik kat situ, tempat yang sudah bagus, tempat yang sudah ada cahaya, tempat mereka yang sudah ada kesedaran. Kita nak bawa cahaya, kegelapan wujud kerana tidak ada cahaya. Maka dengan selawat tadi, dan kita bawa dengan nilai aman, damai, kasih sayang, cinta, bukan kita nak confront apa-apa, tidak ada apa. Kita bawa dengan jiwa kasih sayang, jiwa cinta pada Nabi. Dan kita punya tema hiburan beradab dan budaya diangkat di situ. Maka asalnya kenapa kita bawa di situ adalah, kalau cara mudah nak jawab, di situlah tempat yang gelap itu kita kena datangkan cahaya. Sayyidil Mursalin.